Okay guys, kali ini kita nak tengok drama lagi. So, sebelum kita tengok drama, jangan lupa subscribe channel ini guys. Kalau dah subscribe, terima kasih. So, jom kita intro dulu guys. Let's go. Okay guys, kali ini kita nak tengok drama lagi, iaitu Cinta Bisu guys. So, jom kita akan tengok drama ni guys. Let's go. Aku Nisa, hobi aku melukis. Selama 20 tahun aku hidup, aku tak pernah merasa. Kenapa ni guys? Kenapa nge-lag lagi ni, ya Allah? Sebab Ya cik kan? Aku pergi ni. Gigi ni yang mana ni? Taruh yang atas. Oh, itu besar Gigi ni ya. Kami tak tengok lagi. Tahu wow. Kalau sekira iras nak bisa. Awak yang stop. Lama. Meja. Aku orang meja. Sabar. Gula. Okey, sabar. Hai, saya ke Cik Mani nama gapo? Boleh tak? Saya nak kenal dengan awak. Okey gini. Tadi saya dengan kawan saya ni tahu jauh dah belakang tu. So jadinya saya kenal dia lah. Okey. Gini. Awak bagi nombor WhatsApp awak. So mana ni kita boleh cek tiga ke apa. Boleh kan? Duduk. Ada. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Aku tak puas hati yang kita nak buat itu. Umur nak mampu. Tu. Oloh. Ingat dulu kita api lagi. Tu. Sebab awak lagi tu. Kita lah. Boleh. Tapi kata saya kena aku lagi. Kita dulu. Boleh. Gigi undang. Ada satu cerita diriku beritawa memecah tiap sawah bila bertalu kembali berganti macam penampakan. Cerita zaman dulu Pak Gadot gadai tanah dia laga ayam bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang Apabila hujan tembelang lari takutkan kau tak mampu bayar sekumpang alat kacau amai belalang kupu-kupu kaya duit aku yang semua kau sapu kambing ini adalah sudah datang dari jauh ada kau nak lari bawa duit. Sorry. Saya minta maaf sangat. Saya duduk mata telefon. Saya tengok tengok TikTok. Saya minta maaf. Saya betul-betul tak berasa sangat. Awak okey ke tak ni? Lat. Gitu ya? Sombong lah. Ingat comel sangat kau. Allah muka tak tu yang hati sangat lah. Aduh.
Itulah pasal aku tak tahu tu. Dia tak dengar mungkin cakap apa. Sebab tu lah. So, don't judge. Don't just do by discover. Aduh. So, macam mana? Jom lah. Kita hari waktu tu. Itulah aku pun lalu nilai yo dengan mata kasar aku juga. Aku tahu perangai lagu tu. Lagu tu pisang ekor. Tapi itu omel oh. Jatuh cinta pada diri kamu segera ujung dunia. Semua ujian mata kuliah saya tidak ada yang gagal. Okay guys, di sini saja video reaction kita tentang drama Cinta Bisu guys. So, kalau korang nak pilih pasangan, tekan jangan memilih. Itu sahaja daripada saya. Untuk tahun ni kita target 1k subscribers. Jangan lupa like, comment, share dan jangan lupa subscribe guys. Sebab subscribe tu free sahaja guys. Bye bye.